Ramadan saya dihalaunya oleh suami dengan ayah. Bulan Ramadan saya diceraikan. 2 minggu puasa saya balik ke rumah orang tua saya dengan selendang sepinggang, walaupun sesudu satu batang sudu tak diizinkan ambil daripada rumah tu. Saya redha sebab saya sedar saya menumpang yang tak dianggap isteri. Saya balik. Saya tahu sebenarnya bahagia saya bukan situ. Sebenarnya Allah uji saya suruh jaga bapa aja. Cukuplah Allah bagi saya sihat. Jaga bapa cukuplah. Sebagai saya, sebagai bapa yang dia tak boleh terima, takkan saya nak buang bapa saya. Sedangkan adik-beradik pun tak mahu. Bapa saya boleh jaga orang tua. Tak semua yang boleh sanggup. Saya selalu tengok. Sedangkan saya tengok bukan Cik Lan, saya tengok orang sekeliling saya, kehidupan saya. Yang alam sebenar ni kita tengok. Adik-beradik saya jijik. Nak salam pun bau tangan bapak dia tanya saya dah basuh ke belum. Nak salam ayah. Saya macam nak salam ayah datang balik kampung kan. Kan nak kena salam untuk kita. Dia boleh tanya dengan saya, ayah ni dah basuh tangan ke belum? Sedangkan kita ni lahir daripada tempat yang kotor juga. Betul rahim kan? Tempat yang itu kan kau tanya bapak kau kotor ke tak kan? Hati saya tersentuh Cik Lan. Saya tersentuh sangat. Saya menahan. Saya berpura-pura bahagia depan keliling orang. Saya kena kuat depan bapak saya. Terima kasih Cik Lan, saya dapat luahkan rasa. Sebab selama ni saya pendam. Saya tak ada siapa-siapa nak luah. Kawan-kawan pun saya tak ada. Saya memang tumpu ke ayah saya. Apa pun saya doakan. Ayah awak masih tengah sakit sekarang lah? Masih tengah sakit? Ya, dia stroke. Apa tu kencing darah tinggi. Baru-baru ni nanti akan ada. Sebab apa? Dia kata ada problem buat pinggang. Saya akan usahakanlah untuk dia pergi ke hospital. Macam mana nanti kan? Habis kalau awak tak kerja, yang urusan makan, duit, macam-macam, semua daripada mana? Rezeki Allah kasih Rezeki Allah bagi saya macam mana? Susah macam mana pun. Saya tak tahu rezeki orang bagi saya. Macam tu. Adalah anak bagi sikit RM100. Saya jimat-jimat. Asal dapat keperluan bapak saya makan apa yang ada dah cukup bagi saya, Cik Lan. Awak tidak meminta? Saya tak minta demi Allah. Selagi saya kalau ada orang nak suruh saya masak apa-apa, saya masakkan. Saya ambil lah masakan lauk untuk bagi orang bekerja. Macam tu. Saya tak ada apa. Saya tak pernah meminta susah macam mana. Anak tak tahu susah saya macam mana. Kalau saya ikutkan diri saya boleh je duduk rumah anak. Tapi bapak saya tak nak pula pasal saya, anak menantu saya nanti bergaduh. Saya tak nak. Biar saya macam ni. Alhamdulillah. Terima kasih semua dah saya dapat luahkan. Sebenarnya orang yang kena jaga ayah ni kena kuat semangat. Yang paling penting, orang yang masih hidup, masih sihat ni, kita kena ingatlah mak bapak mereka, kenang jasa mak bapak mereka. Tapi you ada 12 adik-beradik, awak dah meluahkan perasaan, awak dah cakap, adik-beradik pun tak adik-beradik sampai sekarang ada tengok bapak? Kalau tak raya tak datang. Kalau tak raya tak datang. Kalau tak hari raya tak datang, cuma datang daftar kot nama. Tak apalah Cik Lan. Masing-masing akan tua, masing-masing akan merasai. Hari ni kita tuai, nanti kita akan dapat apa yang kita tuai. Tapi saya tak nak minta macam tu. Saya nak adik-adik saya senang. Saya nak semua senang. Tak apa saya lalui, saya sanggup terima ni semua. Ini mungkin bahagian saya. Tu je. Okey Cik Lan, terima kasih. Aku selalu mengingatmu, doakanmu setiap malamku. Semoga
Semoga